kebiadaban orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 105. Sumber, surah.my, ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan, Ra'ina, ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad, sebaliknya katakanlah, Unzurna, dan dengarlah kamu, segala perintah dengan sebulat hati menerimanya, dan, ingatlah, bahawa, orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 105. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu, padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Penerangan ayat. Ra'ina bererti sudikah kamu memperhatikan kami? Para sahabat menggunakan perkataan ini ketika berkata-kata dengan Rasulullah. Orang Yahudi pun menggunakan perkataan ini tetapi sengaja disebutkan sedikit berlainan. Mereka seolah-olah menyebut Ra'ina tetapi sebenarnya mereka menyebut Ru'unah yang membawa maksud kebodohan yang amat sangat. Perkara ini dilakukan oleh mereka sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh supaya para sahabat menggantikan perkataan Ra'ina kepada Unzurna yang membawa erti sama tetapi bunyi yang berbeza daripada ejekan orang Yahudi itu tadi.